Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mubarak Bishamsari. Hari ini saya akan membentangkan topik 7 daripada subjek pengukuran dan pentadsiran pendidikan SPE 2203, di mana saya mendapat topik 7 kesan kepada murid jika tindakan susulan tidak dilaksanakan. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit saja tentang PKSR, iaitu Penilaian Kendalian Sekolah Rendah. Baiklah, PKSR ini merupakan sistem atau proses penilaian dalam bilik darjah untuk mengesan perkembangan individu secara menyeluruh. Penilaian ini dijalankan mengikut konsep dan prinsip bagi memastikan lagi ianya akan memantapkan sesi pengajaran dan pembelajaran murid. Dan yang ketiga, maklumat yang diperoleh daripada penilaian ini akan menentukan tindakan susulan yang perlu dijalankan. Jadi sesuai pula dengan tajuk yang saya dapat, apakah kesan kepada murid jika tindakan susulan itu tidak dilaksanakan? Baiklah, saya menyediakan 4 poin di sini. Poin yang pertama, kelemahan murid tidak diperbaiki. Ini kerana penilaian PKSR bertujuan mengenal pasti kelemahan murid dan merancang tindakan pemulihan, pengukuhan atau penggayaan. Jika tiada tindakan susulan, murid akan terus mengulangi kesilapan yang sama dan tidak akan dapat memperbaiki pencapaian mereka. Yang kedua pula, kemahiran asas tidak dapat dikuasai. PKSR bertujuan memastikan penguasaan kemahiran asas. Namun, jika guru tidak mengambil tindakan lanjut berdasarkan keputusan PKSR, murid berisiko tinggi dalam ketinggalan dan menghadapi kesukaran mengikut pembelajaran seterusnya. Kita pergi kepada poin yang ketiga. Tidak bersedia untuk kehidupan sebenar dalam masyarakat. Salah satu matlamat PKSR ialah menyediakan murid untuk kehidupan sebenar. Namun, tanpa bimbingan lanjut, murid mungkin gagal membentuk nilai, sikap dan kemahiran sosial yang diperlukan dalam kehidupan sebenar. Dan yang terakhir, poin yang keempat, kurangnya penerapan sikap positif dan daya usaha. Penilaian seharusnya membantu murid membina sikap positif dan berusaha memperbaiki diri. Jika maklumat penilaian tidak digunakan untuk membimbing mereka, maka aspek ini tidak akan terbina. Kesimpulannya, tindakan susulan seperti latihan pengukuhan, latihan penggayaan ataupun sesi pemulihan perlu dilaksanakan setelah semua data telah direkodkan bagi memastikan tiada pelajar yang tertinggal dalam pembelajaran meskipun pelajar tersebut diklasifikasikan sebagai pelajar yang lemah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.